Salam sejahtera dan salam hormat saya ucapkan kepada anda. Dan ribuan terima kasih kerana anda sudi menonton video YouTube yang saya ciptakan ini. Iaitu dalam video ini saya akan terangkan kepada anda cara-cara yang anda boleh pelajari untuk menggunakan software Enview, iaitu sebuah software yang mana anda boleh gunakan untuk membuat website anda. Okey, sebenarnya ada banyak lagi software yang anda boleh gunakan seperti Dreamweaver, Microsoft Frontpage, PageBreeze, dan kita banyak lagi lah. Okey, dan biasanya kalau anda seorang yang masih baru lagi di dalam membuat sesebuah website, saya cadangkan, okey, saya cadang sangat-sangat anda gunakan software daripada Enview. Okey, kalau anda yang belum lagi download software Enview, okey, anda boleh pergi ke laman web ini, okey, net2.com/enview/download.html. Okey, di bahagian ini nanti anda akan dibawa ke page daripada Enview, okey, yang anda lihat seperti sekarang ni. Okey, di bahagian bawah ni anda perlu scroll. Okey, di bahagian ini, di bahagian download ni, okey, anda sebelum anda boleh download, okey, jangan klik pada butang download atas ni. Okey, anda perlu pilih di bahagian ini. Kalau PC atau laptop anda menggunakan software daripada Microsoft Windows, anda perlu gunakan software daripada download ini. Okey, kalau anda menggunakan software daripada Apple, okey, klik pada butang download. Okey, kalau kata anda dah siap download semua, anda perlu install ke dalam komputer atau laptop anda, baru anda boleh gunakan software daripada Enview. Okey, jadi saya andaikan yang anda telah pun selesai download dan install. So kita masuk ke page Enview, ke software Enview. Okey, dan ini adalah bahagian muka Enview yang anda sendiri boleh tengok nanti bila anda dah selesai install. Okey, di bahagian ini, di bahagian satu ini, saya akan terangkan kepada anda beberapa fungsi di bahagian atas ini yang anda perlu tahu, okay, sebelum anda boleh membuat sebuah website. Okey, dan ini merupakan paling asas lah, orang kata paling senang, kerana saya dulu pun belajar membuat website daripada Enview dan seterusnya maju ke peringkat seterusnya. Okey, nanti insyaAllah saya akan sediakan juga satu video yang menggunakan perisian Dreamweaver, dan anda boleh tunggu nanti bila saya siapkan. Okey, kita teruskan kita punya tutorial. Okey, yang pertama di bahagian atas ni anda boleh tengok ya, ada butang-butang file, edit, view, insert, format, table, tools, help. Okey, saya terangkan satu persatu. Di bahagian help ini, di bahagian file ini, anda boleh pilih kalau anda membuat sebuah website seperti biasalah, anda perlu klik pada butang new. Okey, dan seterusnya pada butang open file ini, katakanlah anda pernah buat sebuah website anda boleh check balik, anda boleh buka balik file tu. Dan seterusnya open web location ini adalah istimewa sikit. Anda klik pada open web location ni. Open web location ini adalah satu anda boleh gunakan dia kata sebagai fungsi yang anda boleh edit semula website orang lain untuk jadikan sebagai website anda. Tapi saya galakkan jangan berbuat macam itulah. Okey, jangan curi hati orang. Okey. Okey, ni saya tunjukkan contoh. Katakanlah anda nak edit website Google. Okey, janganlah sekali-sekali, ini sebagai sampel saja. www.google.com. Anda type saja mana-mana domain yang anda nak gunakan. Okey, google.com, anda tekan butang create. Dan di bahagian ini dia tunjuk tengah loading tadi, dan dia dah pun buka. Okey, dan apa yang anda lihat sekarang ni adalah laman Google. Okey, kalau anda nak edit di bahasa Malaysia ni, anda boleh edit, katalah anda nak gantikan bahasa Jawa, bahasa bahasa apa lagi, bahasa Thailand kata. Okey, macam itu saja. Okey, amat mudah kan? Okey, tapi kita jangan save. Bila anda dah siap itu, anda klik pada butang file, tekan butang save as, pilih mana-mana folder yang anda ingin simpan file anda. Okey, di sini saya tak save, saya pangkah dulu ini. Okey, saya akan terangkan kepada anda beberapa perkara asas yang anda perlu tahu di dalam Enview ni lagi. Okey, di bahagian ini, bahagian edit, anda boleh tengok macam biasa dalam Microsoft Word pun ada. Okey, view, insert, format, table. Ni kalau anda nak masukkan kotak lah dalam laman web anda. Okey, seterusnya di bahagian bawah ini, di bahagian kosong pi ini adalah merupakan saiz laman web anda di bahagian atau kata panjang dia ke bawah banyak mana. Okey, katakanlah di sini saya tunjukkan contoh. Saya type dia random saja. Okey, saya type itu saja. Okey.
dia akan bertukar sebanyak 240 px. Okey. Anda boleh tengok sini. Okey, saya delete balik. Dan seterusnya di bahagian bawah ini, di bahagian atas ni adalah saiz lebar website anda. Okey, kat sini kita ambil contoh 1393. Kalau anda nak buat website anda bersaiz cuma 800 px saja, biasa yang kita gunakan untuk membuat mini site ni adalah biasa 800 hingga 900. Paling maksimum pun 1000 px. Okey, kalau anda nak adjust dia punya saiz, klik pada bahagian ini. Okey, terus tarik saja dan dia punya saiz akan berubah. Okay, katakanlah anda nak 800, okey, ubah sampai dia jadi 800. Okey, macam itu. So dia dah berubah jadi 800. So dekat bahagian ini anda boleh type apa saja yang anda nak type. Okey, dan di bahagian bawah ini, di sini ada tulis butang normal, HTML tag, source dan preview. Okey, normal ialah apa yang anda lihat pada sekarang ni, anda boleh type seperti biasa. Okey, anda boleh type saja. Dan di bahagian HTML text ni adalah kategori bahagian-bahagian yang anda membuat website. Dia contoh di sini dia keluar satu perkataan iaitu body. Maksudnya ini adalah badan badan utama website anda lah. Okey. Dan seterusnya di bahagian source ni adalah kod HTML. Kalau anda klik pada source ni, anda akan nampak dekat sini adalah kod-kod HTML yang menggantikan pada butang normal tadi. Dan biasanya kalau anda tiada basic asas dalam perkomputeran, okey, dan ini merupakan amat rumit sekali lah untuk anda fahami. Tapi tak mengapa, abaikan saja bahagian ini. Okey, anda boleh membuat website anda seperti biasa dengan tekan pada butang normal ini. Okey, anda typekan apa saja yang anda nak type. Dan seterusnya di bahagian ini preview, anda boleh tengok contoh website anda. Di sini kalau anda tekan butang normal, dia akan ada satu cursor yang klip-klip. Tapi kalau anda bila tekan preview, dia akan jadi seperti live, seperti di dalam internet anda. Okey. Oh, di sini ada juga ya. Okey, mungkin saya punya view tak berapa betul sikit, tapi biasanya dia akan hilang lah. Okey. Saya akan tunjukkan fungsi seterusnya preview ini kemudian. Okey, so kita klik pada normal semula. Okey. Dan saya harap anda faham di bahagian basic ini. Okey, dan seterusnya bahagian penting yang anda perlu tahu ialah cara menggunakan button-button yang ada di atas ini, seperti menukar saiz tulisan, warna tulisan dan sebagainya. Okey, katakanlah saya type dekat sini satu ayat. Okey, katakanlah saya type selamat datang ke laman tutorial and view. Okey, di bahagian ini saya katakan bahagian 1. Okey, di bawah ini bahagian 2. Okey. Katakanlah anda tak nak tulisan ini, anda nak gunakan tulisan yang lebih cantik lagi, anda highlight saja di bahagian ini. Dan di bahagian atas ini yang bertulis variable width ni, okey, anda boleh pilih mana-mana tulisan yang anda nak. Okey, contoh katakan macam ini. Katakanlah anda nak tulisan yang lebih cantik lagi. Kita gunakan Comic Sans MS. Okey, font ya ini. Okey, anda cuba nampak dekat sini dia perbezaan. Okey, kalau katalah anda nak tulisan ini dia menjadi lebih besar, okey, kecil. Di bahagian butang ini anda nampak dia naik anak panah ke atas tu, bermaksud tulisan makin besar. Di bahagian ini makin kecil. Anda klik pada butang ini, seberapa banyak pun yang anda nak, okey, dia akan jadi besar macam itu. Okey, kalau anda nak kecil sikit, adjust kecil. Okey, seterusnya kalau katalah anda nak tulisan ini jadi bold, okey, di bahagian atas ni ada B ni, anda klik pada bold dan akan ada bold. Kalau nak italic, klik italic, dan kalau nak ada underline bawah tu, klik underline. So dia akan ada line. Okey, di dalam tutorial ni saya tidak menggunakan line, kita buang ini. Italic pun kita akan buang. Okey. Seterusnya tulisan ni color hitam, anda nak tukar dia berwarna merah katakan. Okey, di bahagian ini, merah ini anda tukarkan, klik saja di bahagian kotak color hitam ini dan dia akan keluar senarai color yang anda boleh pilih. Anda boleh pilih di bahagian ini. Okey, kemudian pilih color, dia keluar dekat sini. Kalau anda nak color red, klik dekat sini, dia akan bertukar color red di bahagian ini. Kalau nak katakan color merah, so klik merah. Bila dah pilihan anda kena, klik pada butang OK. Jadi klik dulu ni dan dia dah bertukar color merah. Ni bahagian ini pun sama, bahagian 1, bahagian 2 kalau anda nak buat, okey, boleh buat macam itulah, okey. Dan seterusnya, biasanya laman website, perkataan yang bahagian atas sekali ni kita akan namakan dia sebagai header. Kalau anda nak header biasanya dia akan automatik menjadi besar. Okey, di sini katakanlah kita gunakan balik pada yang kecil. Okey, anda nak gunakan header, automatik jadi besar. Klik pada sini body text ni, anda pilih pada heading 1 dan dia akan jadi besar. Okey, kalau dia dah terturun bawah ni, anda boleh adjust di bahagian table ini. Okey, katalah nak 900, 800 kecil sangat.
anda boleh adjust bahagian ini kepada 900 dan dia akan balik semula. Kalau kata anda berkeras juga nak guna 800, cuma adjust saja tulisan yang di bahagian ini. Okey. Nampaknya color dia pun dah hilang. Anda boleh edit semula balik bahagian ini. Tekan OK. Okey, dan seterusnya, katakanlah di bahagian satu ini anda nak letakkan link. Maksudnya bila anda klik ini, dia akan pergi ke website yang lain. Okey, dan seterusnya ini penggunaan link ini saya akan ajar anda kemudian di dalam bahagian part 2 nanti. Okey, dan untuk bahagian pertama ini adalah basic saja. Okey, seterusnya katakanlah bahagian satu ini dia duduk di bahagian tepi kan. Kalau anda nak dia duduk di bahagian tengah, anda highlight di bahagian ini, di bahagian atas ini anda klik pada butang tengah ini. Dan dia akan pergi ke bahagian tengah. Kalau nak tulisan besar macam biasalah, tekan di bahagian atas ni. Dan di bahagian kedua ni pun kalau anda nak dia ke tengah, klik pada tengah ini. Okey, sudah dah ke tengah. And view ini pun sama. Kalau anda nak dia ke tengah, highlight pergi ke tengah dan dia akan pergi ke tengah. Okey. Seterusnya, kalau anda nak masukkan gambar, kita tekan, katakanlah sini saya nak masukkan gambar. Saya tekan pada butang image. Tekan choose file. Anda boleh pilih di bahagian mana yang anda ingin letakkan gambar. Contohnya saya ambil gambar di bahagian ini. Saya nak gunakan gambar ini, katakan. Okey, open. Dan di bahagian bawah ini anda perlu klik pada don't alternate text. Kalau anda klik pada alternate text, anda perlu masukkan perkataan anda di dalam ini. Contohnya ini amat penting ya untuk SEO. Maksudnya bila orang mencari website anda akan senang menjumpa. Sebab apa? Di internet penggunaan keyword amat penting sekali. Jadi contohnya dekat sini, katakanlah anda nak buat domain anda.com pun boleh, tak ada masalah. Katakanlah di sini saya gunakan NView tutorial. So saya namakan NView tutorial dan saya terus klik pada butang OK. So kalau kata anda tak isikan perkataan ini, anda terus klik OK, alternate text, tapi anda tak isikan, anda klik pada OK, dia keluar mesej ini, anda tak boleh klik sampai bila-bila pun. Okey. Jadi kalau anda buat itu, anda tekan pada butang don't use alternate text, tekan pada butang OK, so dia akan OK lah. So dekat sini saya membuat pilihan alternate text dan saya cadangkan dan saya galakkan anda untuk isi juga perkataan dalam ini. Okey. Dan tekan butang OK. Dan gambar dia akan keluar. Kalau anda nak gambar ke tepi, klik kepada gambar ini. Okey, tadi kita bahagian luar ni. Kalau anda klik pada gambar ini, klik pada butang left ni, dia akan ke tepi. Kalau nak ke tengah, klik pada tengah. Nak ke kanan, klik pada kanan. Okey. Dan itu saja. Dan seterusnya penggunaan table. Penggunaan table amat mudah. Di bahagian table ini, anda klik pada butang table. Anda boleh pilih seberapa kotak yang anda nak di dalam bahagian ini. Katakanlah anda nak kotak satu saja. Anda klik pada butang ni, dalam satu kotak ini, dan dia akan automatik keluar. Okey. Kotak ini dia berada di bahagian ke tepi. Kalau anda nak dia ke bahagian ke tengah macam biasa, klik pada butang yang tengah ni dan dia akan ke tengah. Okey, harap anda faham. Seterusnya, kita nak kotak ini dia jadi dua. Okey, apa yang perlu kita buat? Kita klik dekat kotak ini, tekan pada butang table, tekan table properties. Okey. Dan di bahagian ini bertulis row, column. Okey, row ni adalah kotak yang akan bertambah di bahagian bawah. Column ni adalah bahagian kanan atau kiri. Jadi katakanlah saya buat pilihan memilih kotak row ni ke bawah satu lagi. So kita tukar bahagian satu ni menjadi dua. Tekan apply. Dan dia akan tukarlah di bahagian bawah ini sudah menjadi dua. Katakanlah anda nak dia jadi satu saja, buang balik jadi satu dan tekan apply. Delete cell dan dia akan jadi OK. So kalau kata anda nak tambah di bahagian seterusnya, kolom ini tekan 2 dan dia tekan apply dan dia OK. OK. Katakanlah size ni dia terlalu kecil, anda ingin dia besar semula. Apa yang anda buat ialah di bahagian atas ini anda perlu klik di bahagian hujung ini ya, jangan bahagian tengah, pergi pada hujung ni. Klik bahagian ini, tekan sambil tarik, jangan lepaskan mouse. OK, tarik. Dia akan jadi panjang. OK, dan di panjang ini dia akan mengikut di bahagian atas ini. Automatiknya anda tak tahu saiz, di bahagian atas ni ada saiznya. Okay, kalau kata anda nak dia center, saiz ni tak sama, pergi bahagian ini, tarik bagi sama. Tengok saiz dia lebih kurang saja, dan dia akan jadi lebih kurang saja tengah. Okey. Jadi itu saja untuk part 1 ini secara asasnya penggunaan NView. Saya akan terangkan kepada anda di dalam bahagian part 2
bahagian kedua, iaitu lebih advance sikit, menggunakan template website yang saya dah sediakan untuk anda, yang anda boleh jadikan sebagai contoh. Okey, jadi sekian saja. Jumpa anda di bahagian yang kedua, dan salam sejahtera dan terima kasih daripada saya. Jumpa anda semula.